3 senaman mudah nak kempiskan perut buncit tanpa perlu keluar dari rumah, tanpa bersenam gila-gila pun. First exercise, we're gonna do crunches. Terus ke atas, relax, angkat badan 1. Buat 10 kali. 2, rasa kat perut tu. 3, 4 lagi. 5, 6 lagi. 7, 8 lagi. 9, 10. Relax. Tangan kat belakang. Kaki cuba panjangkan sikit macam ni je. Dapatkan lutut dengan dada. Pelan-pelan. 1. Ni saman kedua. 3. 4 lagi. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kaki ke belakang. Siku letak kat bawah. Ke belakang sikit. Twist. 1. Selama ketiga pula. 2. 3. Buat semua 3 senaman ni 10 kali. Dan ingat semua senaman ni bantu cantikkan perut anda, cantikkan pinggang anda. Tapi ingat, nak kembaskan buncit, kurangkan lemak badan, fokus pada pemakanan dahulu. Lepas dah fokus pemakanan, barulah nombor 2 senaman. Relax. Last one. Bro. Lepas habis 3 senaman ni, rehat sekejap, 30 saat ke 60 saat. Lepas tu sambung round yang kedua. Cuba buat dalam masa 10 minit sebanyak yang anda boleh. Dan kalau nak lagi banyak tips senaman-senaman mudah macam ni, follow saya. Setiap hari saya kalau kongsikan video-video yang mudah khas untuk anda semua.